Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peliharalah alam hari ini agar generasi esok masih mampu menikmati keindahan yang sama. Kerana apabila kita menyelamatkan bumi, kita sedang menyelamatkan masa depan kita sendiri. Kami daripada Green Innovators SK Mawai dengan bangganya mempersembahkan inovasi kami. Ekorek Skema. Di suatu malam yang sunyi dan tenang, seorang kanak-kanak ini didatangi oleh cahaya yang tidak diketahui. Lepas cahaya itu datang, budak itu bertemu dengan bumi. Tak lama kemudian, bumi itu memberikan satu surat. Apabila budak itu bangun daripada mimpinya, baru ia sedar rupa-rupanya surat itu betul-betul ada di tangannya. Bumi memberitahu budak itu, jika manusia telah membuang sampah sesuka hati dan tidak mengurus barangan kita semula dengan baik, pada tahun 2050 bumi akan semakin tercemar, sungai dipenuhi sisa, udara semakin kotor dan banyak haiwan kehilangan habitat. Budak itu terus bercakap, saya janji akan menjaga bumi dan mengajak keluarga serta kawan-kawan untuk turut sama mengita semula. Kawan-kawan! Semalam, saya bermimpi menerima surat daripada bumi. Ha? Bumi? Apa bumi cakap? Dia cakap, kita kena mengurangkan sisa supaya alam sekitar tidak tercemar pada tahun 2050. Kalau begitu, apa yang boleh kita lakukan? Apa kata kita gunakan kotak susu magnolia yang terpakai untuk menghasilkan sesuatu yang berguna? Setuju! Apa kata kita namakan almari ni Ekorek Skema? Setuju. Okey. Saya akan bagikan tugas. Bella dengan Auni akan cuci kotak-kotak tu. Manakala Indra dan Amani akan cantumkan kotak-kotak tu. Setuju? Setuju. Wah, cantik betul Ekorek mini yang kamu cipta ini. Saya sangat bangga kerana kamu dapat menghasilkan produk yang sangat kreatif menggunakan kotak susu magnolia. Ia sesuai digunakan untuk menyimpan Alat tulis, Buku nota, telefon bimbit dan pelbagai barangan kecil. Kami percaya bahawa menjaga alam semesta bukan hanya tanggungjawab orang dewasa, malah bermula daripada diri kita sendiri. Melalui amalan manita semula, kita dapat mengurangkan sisa, mencetuskan kreativiti dan memupuk sikap akan ciptakan alam. Ekorek Mini